What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. One Piece kini sudah pun memasuki final saga, fasa terakhir perjalanan epik karya Eiichiro Oda. Dalam saga ini, Oda perlahan-lahan membuka tirai terhadap rahsia terbesar dunia One Piece, termasuklah kemunculan watak-watak paling kuat yang selama ini hanya disebut dalam bayangan dan juga legenda. Apa yang menarik, Oda bukan sekadar memperkenalkan karakter yang luar biasa kuat, tetapi juga senjata-senjata menggerunkan yang menjadi simbol kuasa sebenar mereka. Dalam dunia One Piece, kekuatan bukan hanya datang daripada tubuh ataupun haki semata-mata ataupun devil fruit. Senjata yang digunakan oleh seseorang watak itu sendiri sebenarnya mencerminkan tahap kekuatan mereka. Dan dalam arc Elbaf, Oda telah memperkenalkan pelbagai senjata yang luar biasa, tetapi satu daripadanya jelas berada di tahap yang berbeza. Senjata yang aku maksudkan di sini adalah Ragnir, tukul perang milik Loki. Tanpa diragukan lagi, Ragnir merupakan senjata paling kuat yang pernah didedahkan dalam arc Elbaf dan mungkin salah satu senjata terkuat dalam keseluruhan dunia One Piece setakat ini. Kuasanya seolah-olah tak ada had, tidak mempunyai limit, dan peranannya pada masa depan One Piece dijangka sangat besar. Sejak awal lagi, apabila bercakap tentang senjata paling kuat dalam One Piece, peminat pasti akan terus teringat kepada Meto, iaitu senjata bergrade. Konsep senjata bergrade ni diperkenalkan sejak awal cerita lagi, khususnya dalam arc Lockdown. Ketika itu, Oda mula menjelaskan bahawa tidak semua senjata ataupun pedang dicipta sama. Ada yang jauh lebih istimewa, jauh lebih tahan dan mampu menampung haki pada tahap yang sangat tinggi. Dalam dunia One Piece, terdapat beberapa kategori Meto, 12 Supreme Grade Blades yang dikenali juga sebagai Saijo o Wazamono, yakni yang berada pada tangga pertama, iaitu tahap yang tertinggi. Tahap yang kedua pula adalah 21 Great Blades ataupun dikenali sebagai O Wazamono, dan tahap yang ketiga adalah 50 Great Blades ataupun dipanggil sebagai Ryu Wazamono. Senjata Supreme Grade terkenal dengan ketahanan luar biasa serta kebolehan menyalurkan haki, termasuklah Busou Shoku dan Hau Shoku, tanpa merosakkan pedang tersebut. Sebab itu, kebanyakan pengguna senjata terkuat dalam One Piece, terutamanya pendekar pedang, menggunakan Meto. Walaupun dunia One Piece turut mempunyai senjata lain seperti senapang, meriam dan pelbagai senjata projectile, pedang bergrade tetap menjadi fokus utama Oda sehinggalah arc Elbaf. Dalam arc Elbaf, Oda telah memecahkan formula lama dengan memperkenalkan sebuah senjata yang benar-benar unik, bukan pedang tetapi tukul perang. Senjata itu ialah Ragnir milik Loki dan ia sangat sesuai dengan tema Elbaf yang diinspirasikan daripada mitologi rakyat Norse. Dalam mitologi tersebut, tukul perang sering dikaitkan dengan dewa-dewa dan pahlawan gergasi. Jadi kemunculan Ragnir terasa sangat kena dengan suasana Elbaf. Ragnir pertama kali kelihatan ketika Loki diperkenalkan. Tukul itu tergantung di belakangnya, namun Oda sengaja tidak mendedahkan apa-apa tentang tukul tersebut pada awalnya. Hanya selepas Loki dibebaskan sebahagian daripada rantainya, barulah Ragnir diperkenalkan secara rasmi. Apa yang membuatkan peminat terkejut, Loki menyatakan bahawa dialah satu-satunya individu yang mampu menggunakan Ragnir. Ini bermaksud Ragnir bukan senjata biasa, ia seolah-olah memilih tuannya sendiri. Salah satu momen yang paling mengejutkan ialah apabila Loki menggunakan Ragnir untuk menghentam pohon Adam. Hentaman itu menghasilkan kilat besar yang mencetuskan kebakaran di Elbaf. Ini memberi bayangan bahawa Ragnir mungkin mempunyai kuasa elemen, khususnya kilat. Walaupun hakikat sebenar kuasa ini masih belum dijelaskan sepenuhnya, namun satu perkara yang pasti, Ragnir sangatlah berbahaya. Dalam One Piece chapter 1170, Oda akhirnya menunjukkan tahap sebenar kekuatan Ragnir.
Pada ketika itu, Loki ditugaskan untuk memakan buah iblis legenda Elbaf sebelum Harald hilang kawalan sepenuhnya. Namun untuk melakukannya, Loki perlu melepasi satu halangan besar, Ragnir itu sendiri. Disinilah pendedahan paling mengejutkan berlaku. Ragnir sebenarnya telah memakan buah iblis Mythical Zoan dan mampu berubah menjadi seekor tupai. Yes, sebuah tukul perang yang hidup. Ia boleh bergerak sendiri, bertindak dengan kehendaknya sendiri dan bertarung seperti makhluk hidup sebenar. Pertarungan antara Loki dan Ragnir benar-benar di luar jangkaan peminat. Apa yang lebih mengejutkan, Ragnir mampu bertarung secara seimbang dengan Loki. Untuk konteks, Loki bukanlah watak biasa. Dia memiliki darah Ancient Giant, mampu menggunakan Hau Shokuhaki. Tahap kekuatan dia dianggarkan melebihi Admiral dan menghampiri Yonko. Namun begitu, Ragnir bukan sahaja mampu bertahan, malah menguasai pertempuran. Serangan Hau Shokuhaki Loki langsung tidak memberi kesan besar terhadap Ragnir. Malah dalam pertembungan secara langsung, Ragnir berjaya memecahkan tukul Loki yang telah disaluti Hau Shokuhaki, dan ini adalah pencapaian yang sangat gila. Fakta bahawa Ragnir mampu menahan serangan Hau Shoku, tidak hancur walaupun bertembung dengan Loki sepenuh kuasa, boleh mencederakan individu bertaraf Yonko, menjadikan senjata ini senjata pada tahap Yonko secara rasmi. Walaupun Ragnir mungkin tidak mampu menewaskan Yonko secara bersendirian, hakikat bahawa ia boleh bertahan dan memberi ancaman serius kepada mereka sudah cukup untuk meletakkannya di kelas yang tersendiri. Walaupun Ragnir sangat luar biasa, masih ada senjata yang besar ataupun yang benar-benar hebat yang berada di atasnya, iaitu kita kenali sebagai Ancient Weapon. 3 Ancient Weapon yang diketahui iaitu Pluton, kapal perang yang mampu memusnahkan pulau dengan satu serangan; Poseidon, mampu mengawal Sea King dan menenggelamkan dunia; Uranus, senjata pemusnah mutlak, dipercayai berada di tangan Imu. Ancient Weapon dicipta pada zaman kekosongan dan berpotensi memusnahkan seluruh dunia. Dari sudut skala kemusnahan, Ragnir masih berada di bawah mereka. Namun begitu, sebagai senjata individu, Ragnir mungkin adalah yang paling kuat pernah diperkenalkan oleh Oda setakat ini. Ragnir bukan senjata biasa, ia adalah simbol era baharu One Piece, era di mana senjata hidup, mitologi dan kuasa luar logik bergabung. Dengan arc Elbaf semakin memuncak, jelas bahawa Ragnir akan memainkan peranan penting dalam konflik akhir dunia One Piece. Dan satu perkara pasti, Oda masih belum habis mengejutkan kita. So guys, what do you think untuk video kali ini? Apa yang korang fikir atau apa yang korang nak komen dekat ruangan komen, korang boleh tinggalkan supaya kita boleh jadikan ruangan komen tu tempat untuk kita berborak-borak santai ataupun bertukar-tukar fikiran. Apa pendapat korang berkenaan dengan pedang tu ataupun pedang pula tukul Ragnir ni? Sebab pada aku, kita boleh nampaklah kekuatan dia memang sangat-sangat menarik. Dia bukan saja boleh bertukar menjadi haiwan Zoan, masih lagi tak pastikan haiwan jenis macam mana dia ni. Dia ni juga boleh untuk menghasilkan peti. So jarang kita lihat pedang bukan senjata yang macam gini kan. Sebelum ni kita boleh tengok kalau pedang yang macam gini pun ada pada contoh macam Shanks yang boleh keluarkan apa tu dia punya Gryphon. Habis tu kita boleh tengok Kaido, lepas kemudian kita boleh tengok apa tu si Goldie Roger, Big Mom dan sebagainya. Tapi untuk tukul pula kali ini diperkenalkan. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat unik untuk kita ketahui dengan lebih lanjut seiring chapter ini berjalan ataupun chapter One Piece berjalan. So guys, what do you think untuk video kali ini? See you guys in the next content, and I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah tiada henti, kami setia mengikuti.